Salam guys, bertemu kembali. Dalam video kali ini kita nak bincangkan kenapa TP-Link Tapo C246D Hybrid Cam yang begitu viral dan laris di pasaran. Kalau anda sedang mencari kamera keselamatan rumah yang power, mudah pakai dan tak mahal, mungkin ini jawapan yang sedang anda mencari. Kelebihan utama TP-Link Tapo C246D Hybrid Cam Duo ni ialah dia datang dengan dua lensa, satu wide angle, satu pandangan luas dan satu telefoto untuk zoom jarak jauh. Tiada lagi risiko blind spot atau kawasan gelap yang mungkin digunakan oleh mereka yang berniat tidak baik. Semua sudut rumah boleh dipantau dalam masa sebenar, sama seperti CCTV premium. Ramai pengguna puji kamera ni sebab kualiti videonya sangat tajam, iaitu 2K resolution. Malam pun tak ada masalah. Teknologi inframerah dan juga night vision bagi visual yang jelas walaupun lampu tak menyala. Bukan sekadar rakam, anda boleh zoom dan masih nampak detail dengan begitu jelas. Kamera ni bukan rakam biasa-biasa. Ia dilengkapi AI pintar yang boleh bezakan manusia, haiwan, kenderaan atau pergerakan lain. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, anda akan dapat notifikasi terus ke telefon bimbit anda. Boleh tengok live view daripada apps Tapo saja. Senang dan juga pantas. Ramai suka kamera ni sebab ciri privacy mode-nya. Bila anda balik rumah, katalah ya, dan tak nak kamera rakam, tekan saja pada apps, terus kamera tutup sendiri. Tambahan pula ia jimat penggunaan data dan juga storage kerana ada teknologi smart compression. Kesimpulannya, TP-Link Tapo C246D Hybrid Cam 2K memang layak viral sebab ia gabungan keselamatan, teknologi AI dan juga harga yang sangat-sangat kompetitif berbanding jenama lain. Nasihat saya, jangan beli CCTV keselamatan cap ayam sebab ini adalah device keselamatan. Belilah yang berkualiti seperti TP-Link Tapo ni sebab bila masa kecemasan, ia tak akan nampakkan anda. Kalau beli cap ayamnya harga murah, mudah rosak dan kadang nak cek balik recording pun tak boleh sebab dia kadang-kadang hang. Jadi belilah yang berkualiti demi keselamatan anda dan juga keluarga anda. Kalau anda berminat, boleh je order terus daripada kedai rasmi TP-Link dekat sini. Ini kedai rasmi ya. Kat sini ataupun link kat deskripsi. Memang aku letak link kedai rasmi saja. Sekian video untuk kali ini. Diharap anda dapat like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Jumpa lagi di video seterusnya. Jumpa lagi guys.